Polis Raja Malaysia PDRM melalui Ops Bogil berjaya menempaskan satu kumpulan jenayah terancam yang terlibat dalam kegiatan pemerasan seksual secara dalam talian atau sextortion. Menurut Ketua Polis Negara, Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, kumpulan yang mula aktif sejak 2024 itu telah menyebabkan kerugian mangsa sebanyak RM4 juta. Sindiket ini menjalankan kegiatan penipuan dengan mencipta akaun media sosial palsu atau menyamar sebagai wanita, menarik untuk memperdaya mangsa agar melakukan panggilan video lucah. Dalam masa yang sama, mangsa dihantar pautan phishing bagi tujuan menggodam data telefon bimbit mereka. Rakaman video lucah mangsa kemudiannya digunakan sebagai bahan ugutan untuk memeras wang secara berperingkat. Jelasnya Ops bersepadu pada 15 Januari lalu melibatkan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dengan kerjasama JSJ Kontingen Johor telah membawa kepada penahanan 6 suspek yang berusia antara 18 tahun hingga 33 tahun. Suspek terbabit ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Kumpulan jenayah terancang berkenaan dipercayai diketuai oleh seorang lelaki tempatan berusia 23 tahun dengan keseluruhan individu seramai 11 orang. Dalam perkembangan sama, sindiket ini juga didapati merekrut pekerja tempatan termasuk individu bawah umur dengan tawaran gaji antara RM2,000 hingga RM4,000 sebulan. Setelah dilatih, mangsa ditawarkan pekerjaan di luar negara dengan gaji sehingga mencecah USD 2,500. Mangsa dipaksa bekerja sehingga 12 jam sehari, dikawal pergerakan, dirampas dokumen pengenalan serta didera secara fizikal dan seksual sekiranya enggan menurut arahan mereka. Mangsa turut diugut dengan bayaran sebanyak RM30,000 sekiranya ingin berhenti kerja. Menurut Datuk Seri Muhammad Khalid lagi, siasatan turut mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau termasuk pemerdagangan orang, kes pornografi kanak-kanak, rompakan bersenjata dan pengedaran dadah. Kertas siasatan juga telah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara pada 5 Februari lalu dan pihak pendakwaan bersetuju menuduh suspek di bawah Seksyen 130-1 Kanun Keseksaan. Jika disabit kesalahan, kesemua suspek boleh dihukum penjara antara 5 hingga 20 tahun. Pertuduhan dijadualkan dibuat di Mahkamah Session Johor Bahru pada 12 Februari ini.